Untuk daripada sembulan ada 2 time, satu waktu pagi dan juga satu lagi waktu petang. So hari ni kita nak train Sabah daripada stesen Sembulan. Stesen pertama kita ikut jadual pukul 5.30. Pukul 4.30 kita dah start beratur. Nampak? Order lah minum. Oh ya. Kalau ada salah cakap saya tidak rekod jadi dia beli tiket tu. Dia tanya apa tadi? Kata dewasa 3, dewasa kebujang. tak klasik sangat dulu. Sekarang dah upgrade dah. Dia style komika sikit. Lupa malu. Lah yang tu yang hon-hon tak ada. Itu ada yang pelancongan punya, seminggu 2 kali je. Peace. Buat apa ni? Dik buat apa ni? Dah macam apa? Balik kita tengah kucing tadi. Airport. Kan dah cakap tadi. Dah. Ni gila briefing dengar. Nampak apa tu bang? Dekat aku tak tahu India ataupun China pasal sebelum dia naik train masing-masing dia cuci tingkap luar dalam, mana dalam belah luar dalam, sebab view cantik, tak nak gangguan, tak nak kosong foto ni. Pelanggan ke pekerja? Pelanggan kau beli seat tu, dia beli kat situ, dia cuci tingkat dalam, dia cuci tingkat luar, pakai wet tissue lap, cantik bersih-bersih lah, lepas tu lap pakai surat khabar lagi. Kamera dia ni lah. Kamera dia hari ni lah. Hari ni aku bisa. Tak apa, boleh cantik eh. Okay lah, boleh ambil video dia cek tiket aku. Dia tu. Cek tiket. Oh. Ya. Saya punya first time. Apa? First time. Betul? Ya. Dari mana? Nanti kita ambil KL. Oh. Pergi Bukot. Lepas tu, mana lah? Tidur. Nanti Pasal turun. turun. Test mic 1 2. Okey, kita dekat stesen Sembulan tadi lebih kurang pukul 5.30. Kita dah hampir sampai dekat stesen Beaufort lebih kurang 7.45. Perjalanan daripada Sembulan ataupun Bandar KK ke Beaufort mengambil masa lebih kurang 2 jam 15 minit. Keadaan kereta api ni macam ni lah. So dalam dia goyang-goyang macam ni, mungkin keadaan landasan taklah sebaik yang kita selalu naik KTM komputer dekat Semenanjung. Tapi okey lah, sebab ini adalah salah satu-satunya kereta api yang ada dekat bandar Kepulauan Borneo. Okey, jumpa lagi dalam video seterusnya. Esok kita akan cuba train daripada Beaufort ke Rayuh. Kita akan tengok view-view yang menarik. Untuk daripada Sembulan ada 2 time, satu waktu pagi dan juga satu lagi waktu petang pukul 5.30. So kalau kita naik train waktu petang, kita akan dapat view sunset dan malam macam ni lah. So view sunset tu kita akan dapat di kawasan 2 ataupun 3 stesen dekat awal.
Esok kita akan tengok view-view yang menarik, view-view sunrise dekat train Beaufort ke Rayuh. Jumpa di video seterusnya. Subscribe dan Assalamualaikum.